pasukan langit ni berarti malaikat tu semua. Malaikat ni bila sebut 1000 pasukan langit lah, malaikat yang akan bersama kita jika kita membuat amalan ni tu semua. Jadi 1000 pasukan langit ni, kalau kita contohlah kita, kalau satu malaikat pun dah cukup dah semua. Satu malaikat pun dah cukup untuk dia membantu kita kalau dia bantu kita lah. Sebab tu tadi redha Allah Taala penting. Redha Allah Taala, bila anda dapat redha Allah Taala, maka kita akan dapat bantuan gaib daripada Allah SWT. Jadi malam hari Sabtu, malam Ahad ni Ustaz akan kongsikan semua satu amalan yang mana anda amalan tersebut anda akan dapat 1000 pasukan langit. Pasukan langit tu semua. Itu malaikat-malaikat, bukan jin tu, malaikat akan datang bantu kita. Kalau kita keluar rumah, 1000 malaikat bersama kita. Kalau kita makan, malaikat bersama kita. Kita berkenderaan, malaikat bersama kita. 1000 malaikat tu. Kalau kita contoh, kalau 1000 malaikat ni banyak tuan semua, tak usah kata 1000, satu orang malaikat pun semua cukup dah untuk menghindarkan kita daripada kena sihir, kena santau, kena gangguan jin, apa saja tu semua. Sebab malaikat ni kerja dia adalah beribadat dan mendoakan untuk kebaikan dan keselamatan kita.